Hari ni kita nak belajar cara buat cookies yang diinspirasikan dari coklat Raffaello Cookies. Mula-mula sekali kita bakar kacang hazelnut pada suhu 130 darjah Celsius selama 10 minit. Next, kita bakar pula Hawaiian coconut flakes ni pada suhu 110 darjah Celsius selama 30 minit. Untuk buat biskut, kita satukan butter dan gula icing. Lepas tu kita pukul dengan hand mixer sampai pucat sikit. Masukkan kuning telur dan esa vanila. Lepas tu pukul sampai sebati. Next, masukkan tepung gandum, tepung jagung, serbuk badam dan juga tepung beras. Lepas tu gaul semua bahan sampai betul-betul sebati dan jadi dough. Ambil satu sudu kecil adunan, buat lubang kat tengah dia dan masukkan satu kacang hazelnut. Lepas tu bulatkan dough biskut tadi dengan tangan. Susun dough biskut yang kita dah bulatkan tadi ke atas loyang. Dah boleh bakar biskut pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Sementara nak tunggu biskut sejuk, kita cairkan coklat dulu. Letak satu bekas yang ada coklat putih kat dalam periuk yang ada air panas. Lepas tu kacau-kacau sampai coklat cair. Dalam satu mangkuk lain, satukan Hawaiian coconut flakes yang kita dah bakar tadi dengan white chocolate rice. Masukkan dough biskut yang dah sejuk tadi kat dalam coklat cair. Lepas tu masukkan dough biskut kat dalam campuran coconut flakes dan white chocolate rice tadi. Dan masukkan biskut kat dalam paper cup. Simpan kat dalam peti sejuk selama 5 minit untuk keraskan coklat. Dah siap Raffaello cookies kita. Cookies ni sedap sangat sebab gabungan coconut flakes dengan white chocolate tu memang hampir sama macam Raffaello chocolate. Korang memang wajib cuba resepi ni. Selamat mencuba!